Gelap ke. So sekarang ni cubaan nak cakap dekat kamera balik. Feels very awkward, tapi dulu elok je sial buat. Tapi asal sekarang macam segan nak mampus. Kalau aku boleh cakap dekat kamera macam ni, pakai DJI ni, then it is justifiable for me to get a new vlogging camera. Aku beli DJI ni pun sebab dia kecil, and then aku boleh nak bawa pergi main basikal ke apa kan. Initially that was the plan lah, tapi aku realise kalau macam nak bawa jalan-jalan ke, saya DJI ni bateri dia takat tu je lah. Bateri dia tak lama, kejap je. Lepas tu dia very wide lah, aku tak boleh nak. Tak tahu alasan je sebenarnya. Currently kalau aku main ambil gambar pun, aku ambil gambar pakai filem. So digital camera aku pun khas untuk ambil gambar, not for video. So I think it's a good thing for me to invest video or vlogging camera. The only camera that I have Sony A7 Mark II, which I got for almost like 10 years ago maybe. Apa dah lama saya kamera tu 10 tahun. It doesn't even shoot 4K bro. Pada dulu aku buat content pakai kamera tu elok je. Kenapa sekarang mengena-ngada aku nak? Okay lah, satu sebab kamera tu, even though it's a mirrorless camera, tapi dia tebal nak mampus. Sebab kalau aku keluar mana-mana pun, aku pergi keluar jalan-jalan, I already have my film camera. Film camera aku pun dah berat. So aku tak nak lah bawa lagi another camera that, which is like very heavy. So at least I have something yang macam a bit more compact, which is Sony Sony ZV-10 ke Sony ZV-E10, tapi yang Mark II dia tu lah. So one thing is it shoots 4K, dia ada S-Log 3. Sekarang ni dah belajar macam nak guna DaVinci Resolve kan. Dulu main beduk buat. Sekarang ni kan trending kan, orang buat color editing lah apalah. Aku kan mamat trendy. Orang buat ni, kau pun nak buat ni. And then yang aku suka sebab dia bukan lens dia boleh tukar, APS-C sensor. It's not full frame lah, better lagi lah daripada, memang lah macam kalau compact lens yang dah sekali dengan body tu pun ok juga. Tapi aku tak suka digital zoom. Ada lagi. Can I get one hot Americano? Having here, yes. Sitting probably over there. Yes. Can I pay by card? Okay. Your receipt? No, I'm good. Thank you. So nampak macam tak ada orang, kosong tu. Is it dark? It's very dark. So my goal today is to unlock the muscle up. So we'll see. Dul. Okay. Hold on. Very good. Hari ni main kat KL je. Lul, bapak random cel. Tak tahu kau dengar ke tak? So sekarang ni kat sini almost, aku rasa tiap hari Ahad kan memang ada larian. But not every week yang diorang tutup jalan. So yeah, tapi mungkin macam ada satu minggu, 2 minggu yang dia tak tutup jalan. Most of the week, every Sunday diorang tutup jalan. Thank you. Yes, sir. Morning. Alright, morning. Latte, yes, sir? Yes, thank you. So today I only managed to ride around 20k, 20km je. Selalu dalam KL ni memang pendek-pendek lah. The longest pun aku rasa pernah nak cecah 40, tapi macam bodoh pusing sama-sama. Dah dulu when I first started cycling, at least lah, especially during COVID, bapak lagi banyak sial. At least a week tu I'll ride around like more than 100km per week. Sebab banyak long ride. And then gradually went down, and then
I actually stopped cycling for not a year lah, maybe around 6 months. And sekarang ni baru nak start balik, because masa aku stop tu aku banyak run. I used to run a lot. And then now sebab kasut lari dah tak ada, so tak lari dah, main basecamp lah. Also still practicing to speak in public. Ni tempat yang paling public yang aku pernah cakap kamera seorang macam orang gila. So kat belakang tu adalah orang siap. So before this memang dalam kereta kan, I really want that Sony ZV-E 10 Mark II. So nak kena justify my purchase. I mean semua orang mana ingat pun aku kat sini. Orang nampak macam orang gila, cakap seseorang bodoh kau. Tapi normal lah kot, dah 26. Semua orang buat konten kan. Apa yang pelik kan? Balik.